Menjilat bola mata. Dengar je macam dah pelik sangat kan, apatah lagi orang yang buat benda tu. Benda ni memang benda yang gila yang diamalkan dekat sekolah-sekolah Jepun. Korang boleh tengok dekat YouTube Jepun ada. Kalau korang nak tengok macam mana Jepun obses dengan menjilat bola mata ni, korang boleh pergi ke YouTube Jepun, ke manga pun ada, manga anime aku tak sure. Kalau dekat Malaysia, kita ni nak tunjukkan kemesraan kita dengan bersalam, dengan berpelukan kan. Tapi dekat Jepun ni lain sikit. Aku rasa bukan sikit, banyak lainnya. Ya Allah. Diorang ni nak tunjukkan kemesraan diorang dengan menjilat mata kawan diorang tu. Ada laman web nama dia Nava Matome, aku tak sure sebutan dia macam mana, yang menyatakan bahawa 1/3 daripada pelajar 12 tahun mengaku pernah buat benda ni, dan benda ni memang merupakan satu masalah besar. Guru-guru dekat Jepun ni melaporkan ramai pelajar yang mengalami ketulan dekat mata tu sebab jangkitan daripada diorang menjilat bola mata tu. Dan diorang menggunakan penutup mata untuk menutup diorang punya kesan jangkitan ketulan tu lah. So kalau korang tengok drama ke apa kan, kadang-kadang ada orang tutup macam sebelah macam London ni kan. Korang tahulah kenapa tu. So aku nak tahulah juga kan, kalau di antara korang ni ada orang Jepun ke, memang menetap kat Jepun ke, macam geng Jepun. Kalau korang tengok video ni, aku nak tahu budaya ni memang diamalkan sampai sekarang ataupun dulu je, sekarang dah tak ada dah budak-budak sekolah buat benda ni, budaya ni, menjilat bola mata ni. So kalau ada daripada Jepun ke apa, kalau korang ada pengetahuan tentang benda ni still ada sampai sekarang ke, aku nak tahu, korang boleh komen kat bawah. Aku serius lah, aku nak tahu sangat-sangat benda ni, sebab benda ni macam benda rare tau, macam benda Jepun je yang buat benda ni. So aku nak tahu sangat.